you akan hilang you punya craving kalau you stop gula. Sebab tu malam ni you kena stop. Dan yang penting sekali, you tak akan gian lagi nak makan pukul 10 atau kalau tak makan pukul 4 petang, you tunggu sampai malam pun tak apa. Maksudnya you boleh sabar. Tapi lepas you berhenti gula ni, I guarantee you paling maksimum pun 3 kali. Dan you akan belajar macam mana nak buat 2 kali sehari. Dalam 2-3 minggu je you berhenti gula ni, InsyaAllah. Setengah orang dalam masa seminggu dah nampak semua. Diabetes, blood pressure, muka cantik semua. Memang berat badan you akan menurun. Mau tak mau 5 kilogram pun setengah orang dalam seminggu 2 memang dapat. Tu nampak macam, 5 kilo dalam seminggu ni. Dahsyat tak? Yang penting ialah bila you berhenti je gula, insulin resistant ke tak resistant ke semua settle. Macam tu sekali. So, bila you berhenti gula, dia boleh hilang. Sebab punca dia gula, okay? Okey, dan last kali yang paling you takut ialah you boleh mengurangkan semua masalah besar-besaran penyakit yang saya namakan tadi